5 ni, kamu slide sehingga kamu jumpa aktiviti murid. Jumpa kan? Okey, kamu akan nampak Pandai App, betul? Okey, klik dekat sini. Apabila kamu klik dekat sini, akan keluar paparan kamu perlu login. Okey, keluar macam cikgu tak? Okey, jadi klik pada email kamu. Kalau tak ada email kamu di sini, kamu klik pada use another account. Sebab kita kita gunakan device sekolah. Faham ya? Okey, dekat sini masukkan continue seperti biasa. Yang kamu biasalah mana-mana. Okey, complete your profile. Masukkan hari jadi kamu. Okey, dah dekat sini kan? Masukkan dekat sini 2014 ya kamu semua? Okey, so dia bulan April, dia adalah 19. Betul Okey, confirm year. Year berapa kamu sekarang? Year 5. Masukkan year 5. So, letakkan gender. Gender tu maksudnya jantina. Jangan pula male kamu letak female. Klik pada next. Okey, dekat sini select at least sekurang-kurangnya satu subjek. Tapi dekat sini kliklah all subject. Kalau tak nak, antik lah. Macam ni. Okey, Chinese tak nak. Okey, kita cari lagi. Moral tak nak. Murid, eyes on me. Okey, kenapa saya kata select all subject? Kamu hanya select yang mana kamu tak nak saja. Faham? Lebih mudah, betul tak? Sekurang-kurangnya kamu tengoklah apa mata pelajaran yang ada. Boleh? Okey, klik next. Kat sini, complete your profile. Kalau kamu tahu nombor telefon kamu, masukkan. Kalau tak tahu, klik pada skip. Sekolah. Nama sekolah perlu letak. SK Gopeng. Nampak ada tak SK Gopeng Taman Gopeng Baru? Okey, dekat sini letak. Jangan salah pilih sekolah. Okey, masuk dekat sini. Dah ada? Boleh cikgu teruskan? Okey, klik pada next. Dekat sini dikata home address, postcode. Kalau tahu, masukkan. Kalau tahu, masukkan. Kalau tak tahu, abang skip. Skip. Nampak skip? Skip ni maksudnya kamu langkau. Kamu tak isi. Skip, tekanlah skip sayang. Oi, kalau tak tahu tulis, biarkan. Biarkan kosong. Okey, dekat sini, congratulations, tahniah. To start your lesson, choose your preferred language. Jadi dekat sini, kalau tak fasih bahasa Inggeris, pilihlah bahasa Melayu. Boleh? Dan tu bahasa Melayu tu bahasa Inggeris. Pilihlah bahasa Melayu, sayang-sayang. Okey, lepas tu klik start learning now. Baiklah murid. Okey, tengok cikgu. Eyes on me. Okey. Murid, pastikan nampak dekat sini nama kamu, betul tak? Betul kan? Kalau nak kemas kini account, klik kemas kini. Kamu boleh masukkan gambar kamu kan? Okey, yang ini maksudnya cikgu, kalau kamu dah isi dekat sekolah, katakan kamu nak dekat rumah, kamu nak isi, boleh isi dekat rumah. Faham? Dekat mana? Dekat kemas kini akaun saya. Klik pada utama. Nampak utama? Okey, tengok cikgu. Dekat sini nampak tak ada skor? Nampak tak ada shilling? Nampak ada streak? Kita 5. Kenapa kosong-kosong dan kenapa ada 5? Nyawa. Nyawa ni, dengar, beri perhatian. Okey, dekat Pandai Apps ni adalah satu aplikasi di mana kamu boleh buat kuis. Di mana kamu boleh belajar secara kendiri. Faham tak? Selalu kita guna apa untuk buat kuis? Kahoot, Quizizz, betul tak? Dekat sini, Pandai Apps ni kamu boleh gunakan belajar dekat rumah. Kan? Belajar, dia ada guna telefon pun boleh, guna delima. Jadi cikgu nasihatkan kamu guna melalui delima. Okey, baiklah. Cikgu terangkan 5 ni. 5 nyawa untuk kamu bermaksud salah satu dia potong 1 nyawa. Bukan jahat. Dia nak kamu jawab betul-betul. Kalau habis, kamu kena tunggu 30 minit untuk... Astaghfirullahalazim. Faham tak? Jawab you asal mana ada laju-laju. Jawab berhati-hati mengikut masa yang diberikan. Faham? Okey. Nyawa tu berharga tak? 30 minit tu lama tak? Sanggup tunggu? Okey.
Baiklah, dekat sini kita tengok ada kuis. Semua orang klik pada kuis. Ada kuis tak? Dekat sini ada kuis. Kamu tengok dekat sini banyak kan? Okey, kita nampak dekat sini ada matematik, sains, bahasa Inggeris dan banyak lagi. Dalam kuis ni adalah pelbagai jenis kuis yang kamu boleh cuba. Okey, kuis dia berdasarkan tahun yang kamu letakkan, tahun 5.